So lepas korang baling tu, korang ambil dalam seketul 2 umpan tu. Lepas tu korang baling dekat dengan mana korang baling tadi guys. So ikan akan berkumpul kat situ dan akan meningkatkan potensi korang untuk strike guys. Korang boleh tengok dekat video ni guys, macam mana cara aku guna, dan korang boleh apply lah guys. So korang boleh strike juga lampam sungai guys. Tapi guys, ini sekadar perkongsian guys, dan bukan aku sifu ke apa, tapi sekadar berkongsi ilmu guys. 1 minute 37 seconds later. Okay guys, dah strike satu ekor. Dan korang kena repeat guys, macam mana korang buat umpan tadi. Korang gentel balik guys. Lepas tu baling tempat yang sama guys. Pastikan korang baling tempat yang sama, sebab ikan tu akan cari dekat tempat tu semula guys. A little longer than a few minutes later.